apa yang you nak buat sekarang ni, apa dalam fikiran you, dalam hati you dah plan nak buat sesuatu. Teruskan buat benda tu. Paling penting sebenarnya untuk senang teruskan buat apa you nak buat tu, check balik niat, intention dalam hati. Kenapa nak buat benda tu? Kenapa ada idea, ada perasaan untuk buat benda tu? Ataupun kenapa pilih pilihan tu? Ataupun kenapa pilih keputusan tu? Kenapa? Cek balik intention, niat dalam hati tu. Sebab kita manusia, kadang-kadang kita lalai, kita distract. Sebab tu bila kita dah buat keputusan, dah confirm dah, tapi masih tak teruskan untuk buat keputusan tu, untuk put into action, masih tak buat juga. Kadang-kadang masalah dia dari intention, dari niat sendiri. Kenapa? Kalau niat untuk dapatkan pujian, penghargaan, tepukan dari orang keliling, daripada orang, dari makhluk, kita tak akan dapat. Sebab kita boleh cuba buat apa yang orang suka, tapi kita semua lain-lain. Semua orang ada cita rasa, perangai, karenah, habit, semua lain-lain. Kita buat apa yang orang tu suka, tapi dia tak puas hati. Cubalah macam mana pun buat apa yang orang suka, tapi last orang tu takkan puas hati. Sebab semua orang ada cita rasa, taste, cara berbeza-beza, lain-lain. Tapi kalau niat untuk buat benda tu sebab you suka buat benda tu, sebab buat you happy, buat you bahagia. Bila you buat benda tu, you rasa macam you hidup balik. Memang sesuai dengan hati, dengan cita rasa you. You tetap buat benda tu walaupun tak semua orang setuju, tak semua orang suka, tak semua orang sokong dengan keputusan tu, tapi you tetap teruskan buat juga. Kalau niat you macam tu, tak ada benda yang boleh halang, berhentikan you. Tengok lepas tu, you akan attract orang yang sama pendapat.